Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam madani. Saya Nurmawati binti Kamarudin akan membentangkan satu amalan baik dalam pengurusan sekolah iaitu SPY One Stop Data Center, iaitu satu inovasi digital dalam pengurusan data, prestasi murid dan guru secara sistematik dan berpusat. Pengurusan data, prestasi murid dan guru di sekolah merupakan satu alat yang penting dan menjadi satu alat pengurusan. Berdasarkan kepada senario ini, terdapat permasalahan yang ketara berlaku apabila pengumpulan data berpusat tidak dilaksanakan dengan baik, menjadikan skor SCAS Standard 5 hanya 62.21% iaitu berada pada tahap yang rendah. Apabila diselidiki, faktor penyebab utama adalah tiada sistem pemantauan yang bersepadu, data sukar diakses dan tidak lengkap, kurang pemantauan terhadap data dan guru kurang kepakaran dalam menganalisa data. Oleh itu, untuk menyelesaikan isu dan permasalahan ini, dashboard SPY One Stop Data Center diwujudkan dengan tujuan untuk melaksanakan tindakan intervensi bersasar dan juga meningkatkan keberkesanan pemantauan melalui sistem dokumentasi bersistematik dan berstruktur. Baik, dari segi metodologi pula, projek ini dibina sebagai satu projek berasaskan keperluan sekolah. Kami bangunkan sistem ini di dalam bentuk platform web dan juga aplikasi Android supaya mudah diakses oleh semua pihak. Untuk bahan, kami menggunakan Google Sheet, reka bentuk dashboard interaktif dan antaramuka yang mesra pengguna. Cara binaannya pula dibuat berdasarkan maklum balas dan keperluan sebenar pentadbir dan guru. Manakala cara guna sangatlah mudah, hanya perlu log masuk, semak data murid atau guru dan terus ambil tindakan. Baik, ini adalah paparan yang terdapat dalam web SourceDC yang mengandungi maklumat-maklumat ataupun data-data yang dipecahkan kepada beberapa menu seperti pentadbiran, kurikulum, hal ehwal murid, pendidikan khas, kurikulum serta link pengisian data. Seterusnya, ini pula adalah paparan untuk aplikasi Android yang boleh dimuat naik oleh semua guru-guru di sekolah bagi memudahkan pengoperasian SourceDC. Guru-guru boleh mengetik ataupun melihat data-data di mana-mana sahaja yang mereka perlukan. Contohnya, dalam paparan yang terdapat di sini, terdapat juga sama seperti di web sebelumnya, terdapat paparan pentadbiran, kurikulum, hal ehwal murid, kurikulum, pendidikan khas serta link pengisian data. Kami juga menjalankan analisis sebelum dan selepas menggunakan SourceDC untuk melihat keberkesanannya. Seperti yang dipaparkan dalam graf ini, sebelum digunakan skor standard 5 hanyalah 62.21% kerana tiada sistem pemantauan yang efisien. Selepas menggunakan SourceDC, skor meningkat kepada 71.02%. Ini menunjukkan ada peningkatan yang jelas dan positif terhadap pengurusan prestasi sekolah. Hasil daripada penggunaan SourceDC ini, kita boleh melihat penglibatan murid daripada pelbagai peringkat. Guru-guru serta pentadbir boleh memantau dan melihat jumlah penglibatan murid sama ada dari segi penglibatan di daerah, negeri, peringkat kebangsaan maupun peringkat antarabangsa. Manakala paparan yang ini pula merujuk kepada keberkesanan bagaimana One Stop Data Center memberikan maklumat kepada para pentadbir berkaitan penglibatan guru serta pencapaian sekolah. Baiklah, berkenaan dengan pencapaian, inovasi dan amalan baik pentadbiran ini, ia telah berjaya memperolehi anugerah emas dalam Kolegium Pembentangan Amalan Baik, Program Residensi dan Immersion Prime. Baiklah, dari segi kebaikan projek ini pula, ada beberapa kebaikan utama hasil daripada penggunaan SPY One Stop Data Center ini. Ia memudahkan pemantauan prestasi murid dengan guru secara berpusat. Seterusnya, intervensi yang dijalankan lebih berkesan sama ada dalam bentuk akademik, kurikulum ataupun stasiah dan seterusnya kemenjadian guru dan sekolah. Seterusnya, sistem ini juga menyumbang kepada pendokumentasian yang lebih sistematik dan mudah dicapai oleh guru-guru dengan menggunakan peranti digital. Projek ini juga selari dengan matlamat pembangunan mampan SDG di mana ia berkaitan dengan SDG 4 iaitu pendidikan berkualiti. Kita tingkatkan kualiti pendidikan melalui pembangunan data dan pemantauan yang lebih tersusun dan juga SDG 9 iaitu inovasi dan infrastruktur di mana kita menggunakan teknologi dan inovasi untuk membawa transformasi digital dalam sistem pendidikan. Seterusnya, untuk menambah baik sistem ini pada masa hadapan, kami cadangkan penambahan fungsi dashboard one-click reporting untuk capaian pantas dan juga integrasi dengan Google Sheet dan AI plugin atau Power BI dengan predictive analytics. Secara keseluruhannya, SPY One Stop Data Center sememangnya berjaya menyelesaikan isu pengurusan data sekolah yang sebelum ini berpecah-pecah dan tidak berpusat. Ia membantu pentadbir membuat keputusan berdasarkan data yang tepat dan real time. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.